Tadi stokin yang aku pakai, kau tengok lah dia punya keladaknya Ni stokin yang aku pakai. Kalau anak kau orang pun stokin dia orang mesti macam ni, belacan kan. Apa lagi, guna je sabun badan makeover ni kau masuk lah. Aku memang tak ada sukat-sukat, aku masuk je dalam ni. Kau pancurkan dia, pekat-pekat, jadikan dia air. Jangan risau kalau dah guna, boleh guna lagi sabun ni Kau masukkan dia, koncap-pencap je, koncap-pencapkan dia. Kalau lagi bagus kau tunggu kelas semalaman. Anak aku baru tadikah tapi dia balik sekolah, ya Allah, bau dia bukan bau anak ayam dah, tak tahu bau apa dah. Dekat kola-kola, kat baju dia, kat tudung-tudung. Alah mak ketuan, tadikah tau. Kalau yang sekolah rendah, sekolah menengah lagi dahsyat kan. Nak buat macam mana weh? Ni aku gosok-gosok manja lah. Kalau kau tak ada masa, kau gosok-gosok manja lah. Kalau kau ada masa, kau tinggalkan semalaman. Lepas tu cuci macam biasa, masuk mesin basuh. Campur warna pun tak ada masalah, dia tak akan bertukar jadi warna lain. Dia tak akan. Kau jangan risau. Kau masuk je mesin basuh, basuh seperti biasa. Yang penting kau dah rendam semalaman. Alright, tak sampai 5 minit aku rendam, dia dah nampak result. Kotor-kotor dia dah keluar. Tapi lagi lama rendam, lagilah bagus. Sebelumnya macam gini, selepas dia dah macam gini. Dah nampak result dia keluar. So korang kalau ada stokin yang kotor-kotor macam gini, baju anak kau yang berdaki-daki kat bahagian leher tu kan, telekong-telekong, tudung-tudung yang bertaik lalat tu, semua boleh. Kopiah-kopiah ke, kau guna je, kau gendam dengan sabun badang ni, insya-Allah kotoran hilang. Ambil masa tau, tengah hari ke, 1 hari ke, lepas tu kau masuk dalam mesin basuh, dia besenlah sendiri. Basuhlah dia, tak payah kau sental-sental. Senang je weh. Yang penting sabun ni jangan dibuang, boleh guna balik.